Hai, Assalamualaikum korang, jom masuk dapur. Menu kali ni kerang petai sambal belada yang paling simple dan mudah. Okey, ni bahan-bahan dia ada isi kerang. Lepas tu ada bawang putih, bawang merah, cili padi nak bagi pedas. Dan juga ada petai. Bahan-bahan lain ada cili kisar, jenama puteri. Okey, mula-mula saya nak kisar dulu bahan ni. Kisar menggunakan chopper je. Okey, ni hasil bahan kisar, dia tak terlalu lumat. Seterusnya bolehlah panaskan minyak, tumis bahan kisar ni sehingga naik bau dan sedikit garing. Seterusnya boleh masukkan 2 sudu besar cili kisar. Yang ni cili kisar yang dah ready made, jenama puteri. Teruskan kacau biar dia sebati. Masukkan perasa garam gula Ajinomoto secukupnya. Kacau sehingga sambal ni betul-betul masak. Bila dah masak, barulah masukkan isi kerang. Teruskan kacau sehingga kerang ni masak. Akhir sekali barulah masukkan isi petai. Kacau sekejap je, tak perlu lama sebab kalau petai ni dilayu kurang sedap. Okey, kerang petai masak sambal belada dah siap. Bolehlah dihidang makan pula dengan nasi putih yang panas-panas, memang sedap. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ni. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.